Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muazzam bin Muhammad Isamuddin. Saya Muhammad Syafiq bin Roslah. Saya Raja Anis Alisha binti Raja Nur Syahid. Kami dari SMK Selibung ingin memperkenalkan satu ciptaan terbaru inovasi kami, iaitu Qiraat Interaktif Makwil atau lebih dikenali sebagai QS. Diciptakan untuk meningkatkan minat murid untuk mempelajari ilmu qiraat dengan mudah dan lebih menyeronokkan. Semasa sesi diskusi, kami telah mendapati bahawa pelajar sukar untuk mengingati khilaf atau perbezaan bacaan dalam surah An-Nas. Pelajar juga keliru untuk mengingati nama-nama imam atau rawi yang berlaku khilaf dalam bacaan mereka. Oleh itu, kami ingin memperkenalkan satu produk baharu yang boleh mengatasi masalah tersebut. Inovasi ini mengandungi set permainan roda yang boleh diputar dan ditukar set soalannya bagi menguji dan mengukuhkan kefahaman murid. Satu set formula iaitu Qiraat Scroll telah dicipta bagi mengingat semua perbezaan dan istilah qiraat dalam surah An-Nasr. Cara membuat jadual An-Nas Qiraat Course. Yang pertama, membuat kotak besar. Yang kedua, membuat garis menegak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Melintang juga 4 kali. 1, 2, 3 dan 4. Di sebelah kiri kita akan meletakkan nama imam, iaitu Wikis H. W untuk Warsh, IK untuk Ibnu Katsir, IZ untuk Ibnu Zafar dan H untuk Hamzah. Di atas sekali kita akan letak It's J, IESJ. Dan akhir sekali kita akan mengingatkan formula yang kita sebut tadi. Nombor telefon 014 23 234. Kita akan writekan di tempat je. Untuk I 014 T23 S2 J34. Teks surah An-Nas juga dibekalkan bagi memudahkan murid mengenal pasti perbezaan bacaan pada kalimah tertentu. Inovasi ini menjadikan suasana pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan menyeronokkan. Bagi meningkatkan kefahaman murid, kami juga telah mencipta satu kuis digital. Tengok ni. Inovasi ini bukan sahaja menambah minat dan kefahaman murid, bahkan membantu mereka menjawab soalan dengan cepat dan tepat. Sebelum ni saya nak belajar qiraat, saya rasa saya susah. Tapi lepas saya jumpa pemandu kids ni, saya mudah faham, mudah ingat dan seronok. The best dan seronok. Ibarat macam kami bawa nota dalam peperiksaan. Boleh hafal waktu UPSA dan UASA. Selepas bermain permainan QS, saya berasa lebih faham tentang qiraat surah An-Nas. QS best.